Hello, welcome back kepada tutorial Cikgu Nom. Sebelum ni kalau anda pernah melihat pendaftaran KOKO yang saya tunjukkan dalam tutorial saya sebelum ni, dia melibatkan pendaftaran co-curriculum yang besar, iaitu satu sekolah melibatkan sesi pagi dan sesi petang. Kalaulah susah untuk implementnya secara besar-besaran ya, kita boleh lakukan untuk kita personal punya pendaftaran KOKO. Katalah kita guru penasihat kelab komputer ya, saya bagi example. Kita boleh buat pendaftaran KOKO untuk kita punya KOKO saja. Untuk kita punya kelab komputer saja, tak perlu melibatkan yang lain-lain. So dia akan menjadi mudah. Kemudian kita nak letak pendaftaran KOKO untuk kita punya kelab ini adalah ada limit. Itu yang akan saya tunjukkan hari ini. Katakan saya hanya nakkan 40 orang sahaja yang mendaftar untuk kelab saya, iaitu kelab komputer sesi pagi. Okay, saya nak hasilkan satu pendaftaran KOKO yang simple bersama limitation. Okay, so pertama sekali macam biasa, anda perlu createkan satu form. Okay, kalau anda telah lihat tutorial saya sebelum ni, saya rasa anda sudah faham bagaimana nak buat registration untuk kelab komputer. Automatically saya akan ambil yang ni, saya akan ambil ini, only one person respond. Okay, saya akan buat tajuknya ialah pendaftaran kelab komputer. Okay, sebab saya nak guna konsep first come first serve. Saya nak 40 orang je, saya nak letak limit. Okay, so macam biasa, you all boleh letak description yang ni ya, hanya 40 orang. Konsep first come first serve. Okay, dia 3 cara limitasi, tapi saya akan buat yang pertama dahulu. Okay, so macam biasa, masukkan nama, pilih teks, required, saya tak nak letak apa-apa, nak you all tambah lah ya. Kemudian saya ambilkan teks juga, nombor KP. Okay, saya ambil teks, kemudian saya ambil advanced setting, data validation, saya nak ambil teks, mestilah nombornya mengandungi tanda dash. Okay, sila isi dengan tanda dash. Okay, contoh. Okay, contoh require form. Dan saya terus ambil kelas tingkatan. Okay, saya terus ambil kelas. Saya ambil choose from the list. Okay, contoh saya sesi pagi saja kan. So saya ambil 3A, bermula daripada 3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 3F, 3G, 3H, 3I, 4A, 4B, 4C, 4D, dan seterusnya lah. Contoh yang saya buat, require questions, saya pilih done saja. So apabila dia dah kelas, pendaftaran kelab komputer selesai lah. So nama, nombor kad pengenalan, kelas apa lagi? Oh, kita nakkan jantina kan. So multiple choice, saya ambil kat sini jantina. Okay, lelaki, bawah perempuan. Okay, lagi satu saya perlukan kaum. Okay, Melayu. Saya letak sikit je Cina, India, lain-lain. Okay, kaum, require, ini besar. Okay, so saya dah dapatlah lengkap apa yang saya nak. Nama, nombor kad pengenalan, kelas, jantina, kaum. Okay, so yang ini saya ubah. Tanya. Kemudian allow responder to edit response, tak payah. Publish untuk tengok result. Okay, so apabila kita dah selesai kita punya form, kita nak buat limitation supaya orang yang daftar itu tidak lebih daripada berapa-berapa jumlah lah ya. Contohnya, saya klik add-on. Ini bagus terpakai juga kalau kita nak buat sebarang pendaftaran lah ya. So, pergi dekat atas ni, ada add-on. So, go to add-on. Cari add-on yang namanya form limitation.
limitation tak silap saya. Ataupun form limit. Sekejap ya. Let me see. Okay, namanya form limiter. Okay. Yeah, this one. Form limiter, so add free. Okay, first time saja kita perlu install ni, next time tak perlu lagi. Okay, wait for a while, they're working. Okay, now we have a form limiter already dekat sini. Kita tunggu sekejap untuk dia keluar pop-up. Okay. Nanti dia masih loading. Okay, so dah selesai. Kalau lihat dekat sini, dia ada limit ya. Dia ada 3 jenis limit. Sama ada limitkan time, tiba masa kita tetap boleh key in, ataupun maximum number of form responses. So maknanya kalau kita buat pendaftaran ini kepada kelab kita saja, kita boleh pakai yang nombor 2 ni. Okay. Form yang nombor 2 ni maknanya maximum number of responses. Kita hanya when number of responses is greater than 40. Sebab kita mahukan ahli kita 40 orang saja. So kita boleh letak message di sini, maaf, pendaftaran sudah penuh. Okay. Sebarang masalah sila hubungi Puan Normi di ajnormi@yes.my. Okay. Apa sahaja ni? Okay. So email form. So maknanya lepas tu kita ada function pula kat sini yang mana kita boleh email kepada owner kita lah jika submission tu dah penuh 40 orang. So kemudian kita save sahaja. Okay. Save sahaja. Kemudian dia automatically selepas 10 orang registration, dia tidak boleh register lagi. So ianya ada bagus untuk kalau kita buat pendaftaran pertandingan dan sebagainya, ataupun kita buat kita punya personal punya pendaftaran. Tapi kalau pendaftaran KOKO keseluruhan, kita tak boleh letak maximum number untuk form responses. So kalau soalannya, kalau sekiranya kita nak buat untuk sekolah untuk limitasi, kita kena pakai yang ini. Bagaimana? Sebab dia by spreadsheet cell column. So macam mana nak buat? Try explore yourself. Takkan semua nak spoon feed kan? You try guna destination spreadsheet cell value. Okay, semoga saya menjawab soalan anda bagaimana nak membuat limitasi. So have fun. Sentiasa explore dan jangan lupa share bersama kawan-kawan yang lain jika anda dah berjaya menggunakan destination spreadsheet cell value, atau sekiranya anda dah berjaya membuat pendaftaran KOKO ni, bagi respon pada saya. Okay, thank you.